Assalamualaikum. Hari ni Bang Saleh masuk hutan lagi. Tengok Bang Saleh jumpa apa. Pokok tapak harimau. Ataupun tapak hantu. Ataupun jari hantu. Macam-macam nama juga dia ni pun. Pokok ni dia tumbuh meliar dalam hutan. Banyak. Tapi tak semua tempat ada. Jarang-jarang lah. Bukanlah banyak, tak susah lah nak cari. Jadi ni agak unik, agak menarik. Dekat sikit. Tengok. Agak unik, agak menarik. Sebab dia ni khasiat dia pun alhamdulillah boleh tahan. Tapi tak semua orang tahu. Kalau nak cantik cari orang lama, tanya dia orang. Apa yang Bang Saleh faham, orang kampung dulu-dulu, dia orang kalau lepas bersalin, dia orang ambil daun dia orang buat tungku perut. Bermaksud ada khasiat lah, senang cerita, betul. Yang kedua, kalau kanak-kanak kena angin medu, angin sedu pula, angin sedu yang tak nak baik, ambil daun dia basuh bersih-bersih, rebus minum air. Kalau sakit perut, ambil akar dia, basuh bersih-bersih, rebus minum air. Dan Abang Saleh ada dapat berita tapi tak berapa jelas, katanya baik untuk lelaki dan baik untuk sakit yang lain. Cuma Abang Saleh tak berani nak hurai sebab sumber itu samar-samar. Jadi kalau nak cantik, Abang Saleh harap sangat orang yang ada kaitan dengan tumbuhan, macam mana nak cakap, orang yang sukakan herba ataupun ada taman herba ataupun ada agensi ataupun NGO yang bergerak dengan ketengahkan herba, ambil pokok ni, kaji, buat kajian, hantar, dapatkan lagi apa kelebihan yang ada pada dia. Ni. Batang dia berduri, dekat sikit. Nampak? Ini tak ada duri dekat pelepah dia. Dan daun dia ni jenis ganjil. Dia kalau jari dia ni mesti ganjil. Jarang jumpa, tak jumpa yang genap. 1, 2, 3. 1. Nampak? Ni 1. 1, 2, 3. Kita tengok yang banyak sikit. 1, 2, 3, 4, 5. Dia mesti ganjil. Dia takkan genap. Ni pun 3. Ni nama dia macam Abang Saleh sebutkan tadi. Batang dia berduri. Tu tengok. Batang dia berduri. Tu. Batang bawah dia berduri. Kalau ada jumpa pokok ni, ambil tanam. Okey? Alright. Sama-sama siapa yang tahu tentang kelebihan manfaat yang lain, pakat-pakat kita tepek kat situ untuk semua orang belajar. Okey, bye. Assalamualaikum.